Popia bergedil daging. Tak, tahu bergedil. Oh, tu kelebihan orang Kelantan. Rutuh dah ni bahasa ni. Apabila mari wakaste. Mak cari popia bergedil, katanya lama dah dia buka. Tu. Tapi saya impress lah dengan tengok ni. Tengok bahasa ni, balik dah. Tapi ada orang parking lagi situ. Oh, tu kelebihan orang Kelantan. Jom, dari belakang. Sungguh makan sedap. Tak, tahu bergedil. Dia popia bergedil. Kita dah. Beres. Ni, Bayam Jaya Enterprise ni. Jalan dia, ni Joko. Ha, ni dia. Gila, popia gede ni maksud dia ke apa? Oh, ayam. Okey. Ada kok daging. Okey. Ha, dia bergedil tapi balut dengan popia. Balut dengan kulit popia. Okey, tengok cara buat ni. Ha. Oh, tu bergedil dah tu. Potato, bergedil. Bergedil ayam, ubi keting, ayam. Lepas tu kita bubur bahan-bahan lain pula. Gulung. Banyak isi yang patutlah sewa padat. Kira buka berapa weh? Buka Pukul 12.30 siapa? sampai pukul 7. Hari Rabu saya cuti. Habis cuti. Mana Makan. fikir. Sebab kat sini pun jarang ada kan kawasan sini kan. Ha. Jadi kita cubalah buat. Yo, ai puasa pertama tu juga ada. InsyaAllah jualan. Ha, dah. Hari Rabu je cuti. Kau boleh puasa ni tak cuti lah. Rabu cuti. Sedap goreng lalu. Oh, dia jadi jerambu tu daripada telur. Kita campur dengan tepung jagung. Oh, patut jadi dulu. Tapi cik awak jangan lupa lah. Abella support kedai-kedai macam ni, awak kena support Abella. Awak nak pergi kafe, Camera Street Cafe. Boleh kita buka siapa boleh puasa kita akan jual nasi lemak. Malam ada colok juga. Camera Street Cafe di Kuala Krai. Oh, beres. Popia kita si ada. Ha? Popia bergedil daging. Okey. Kalau yang ni popia bergedil ayam. Ha. Kalau yang ayam 5 butir 8 ya. Okey. Daging 5 butir 10 ya. 10 ya. Kopi rasa. Nego berapa lama dekat? Kita baru je nego. Oh, jangan nego. Lepas ni nego mana? Nego sini juga. Alhamdulillah, saya pekat cari sini. Macam kuih tiaw. Timur cak kuih tiaw tu sini kedai dia. Okey. Kopi basah ni. Popia basah. So kita bubur sehata dia. Ya. 7 ya. 7 yasa. 4 butir. 4 butir beres. Mix kita kira 6 butir, 3-3. Nak mix lah. Mix boleh. Nak mix lah. Ni ayam, Okey. ni daging. Daging. Ni kita buat. Dia macam makan bergedil lah si awak dia. Ada tak? Lada dia. Ni dah usut dia. Goreng. Istimewa sama kicap ni ke apa istimewa sama kicap ni? Istimewa dia kita bubur bawang goreng. Bawang goreng. Tu lada, bawang putih. Toleh. Oh, tak saja nak beli. Beres. Terima kasih. Beli dah. Ni 10 ya. Sama-sama. Orang 7 ya dah. Terima kasih dah. Okey. Nanti mai kedai saya dah di Kuala Krai, Camera Street Cafe. Saya jual strawberry. Dah, jom bye-bye. Terima kasih. Si awak ni berpuluh-puluh kilo ni. Ni. Okay, siapa dah si awak ni ni. Strawberry kita daripada Berincang. Rusing. Hak kata takut stok tak cukup. Jangan rusing. Kita memang ada banyak kita ambil stok. Ni ais kering. Ais kering puku pun siapa juga khas cuti sekolah ni. Kita mai bagai. Kita beli bagai. Strawberry siapa? Ais krim siapa? Dua-dua siapa belakang dah. Sebab orang ramai mari jauh-jauh dah. Siapa pula dah? Siapa pula dah? Buah-buah. Akak kat ni. Ambil. Berak nak jual ni. Jadi nak beli strawberry murah-murah, Camera Street Cafe. Berapa ya? 10 ya sebekah. 4 bekah 30 ya. Cuma sekali. Gitu. Camera Street Cafe. Nasi lemak, nasi air gepuk, nasi semua ada. Ni belakang ni.